Tuan, tolong subuh, maghrib, lepas habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kaki jangan angkat lagi, kaki jangan ubah lipat lagi. Biar duduk dalam tahiyat akhir tu dah bagi salam tu, duduk lugu tu. Buat apa? Istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah yang macam kita baca pagi tadi 10 kali. Allah ampun 10 dosa, Allah tulis 10 kebaikan, Allah angkat 10 darjat. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali ataupun 7 kali ataupun Allahumma ajirni. Ajirni boleh, ajirna boleh. Lepas tu baru ubah kaki. Masa Allahumma ajirna minan nar. Apa Nabi kata? Ingat, saya ulang sekali lagi. Kita tak pakai hak ni, kita pakai yang ni. Tuan-tuan percaya dengan Nabi, tuan-tuan buat. Apa dia? Dituliskan 10 kebaikan, diampunkan 10 dosa, diangkatkan 10 darjat dah.